Anisha. Ustazah Anisha nak sambung. Terima kasih Ustazah Anisha. Okay, silakan. إن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Okay. Ada lagi ke nak sambung? Saya sambung lah. Okay. Bismillah. Ke habiskan terus? Habiskan. Sebab tu tak boleh baca. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Bismillah. Okay, sedikit tentang tilawah. Okay, untuk kita tahsin Al-Quran ni, ataupun kita nak mencantikkan lagi bacaan Al-Quran kita perlu tahu yang setiap huruf, wow yang pertama, kita tengok ayat pertama dulu. Okay, wow, lam alif, ta, huruf qaf, huruf lam, semua tu ada hak dia sendiri. Ada hak-hak sendiri. Okay, jadi semua huruf kita perlu bagi hak. Okay, contoh huruf waw, huruf lam, sifatnya adalah nipis ataupun istifal kan. So kita kena nipiskan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Maksudnya kita kena baca tu satu persatu. Satu persatu. Maksudnya sebab apa? Sebab kita nak bagi setiap huruf tu dapat hak dia. Contoh kita ambil perkataan Okay, kita ambil perkataan awi'tamara. Okay, awi'tamara ni kita tengok agak sedikit susah untuk kita sebut kan, sebab ada hamzah dan ada ain selepas itu. So kita nak kena jelaskan dulu, wi dulu baru kita masuk huruf ain. Ini ayat 158. Okay. Faman hajjal baita awi'tamara. So kita baca tu satu-satu, perlahan-perlahan supaya setiap huruf tu dapat hak dia. Okay, contoh kita baca laju, kita akan tertinggalkan hak salah satu huruf dekat situ. Okay, contoh kita akan baca faman hajjal baita wa'tamara wala junaha. Okay, contoh kita baca seperti itu kan. So dekat situ wi' tu tidak sampai, maksudnya tu tertinggal lah, maksudnya tak jelas. Wi tu pun dah tak jelas dah. So kita kena bagi satu-satu. Awi'tamara fala junaha alaihi. So dekat situ kita lagi jelas lah. Sebab setiap huruf, kita kena ingat satu je, setiap huruf ada hak dia. Okay, ada makhraj dia yang perlu kita jaga, ada sifat dia yang kita perlu jaga. Kemudian tajwid-tajwid lah, yang mana contoh tanwin bertemu dengan fa, kita kena jaga ikhfa kat situ, ada dengung.
khairan fa innallah. Okey. Seterusnya okey, satu lagi saya nak cerita tentang panjang pendek. Ada orang yang jenis baca tempo yang agak laju, so dia punya panjang pendek tu pun akan lagi pendek daripada orang yang baca satu persatu. Jelas tak kat situ? So kat situ kita tak boleh nak pukul rata lah, maksudnya setiap orang tu panjang pendek dia ada dia punya tempo. Asalkan panjang dia tu cukup lah 2 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat. Okay, saya terang ni tentang tahsin lah, maksudnya kita nak memperelok, mempercantikkan lagi kita punya bacaan. Okay, tak apa, itu kita kena buat kelas lain lah untuk kita lebih detail. Okay, untuk hari ni sebab saya faham masing-masing busy kan, hari Isnin kita nak hantar anak semua kerja dan sebagainya kan. Okay, jadi saya akan ringkas kepada ayat yang pertama kita nak tadabbur. Okay, kalau kita tengok pada ayat 154 ni, okay, kita tengok maksud dia. Ada maksud tak rupanya situ? Translation ada. Saya kena buka skrin lain. Okay. Stop. Alright, kita. Surah apa ayat? Surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah 154. 154 atau 55? Betul. Sekejap lah. Okay. Okay. Sementara kita tunggu slide. Okay, tadabbur ni ada macam-macam jenis. Ada yang kita tadabbur mengikut tafsir ayat dengan ayat. Kan? Dengan ayat dengan hadis. Ayat tu ayat Quran lah. Dan kita tengok pada ayat sebelum dia, ayat selepasnya kan. So kita akan sentuh beberapa lah pada pagi ni. Okey, surah Al-Baqarah ayat 154. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Ada yang nak baca ke dia punya maksud? Baca maksud je. Tunggu dia akan bacakan. Bismillah. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa siapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama itu orang-orang yang mati, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan kehidupan yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Okey, kalau kita rujuk pada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni maksudnya kenapa ayat ni diturunkan dan waktu bila, peristiwa apa. So, peristiwa yang ada pada ayat ni adalah waktu tu perang Badar. Waktu tu perang Badar dan ada sahabat yang syahid lah pada perang Badar tersebut. Nama sahabat tu Tamim bin Al-Hammam ataupun ada riwayat lain juga sebut adalah Umair bin Al-Hammam. Okey, kenapa Allah sebut janganlah mengatakan mereka yang terbunuh dalam perjuangan tu mati sedangkan mereka hidup. Sebab apa? Sebab syahid ni adalah keadaan yang paling tinggi dalam kalangan manusia lah. Maksudnya orang yang dapat syahid ni bukan orang yang kaleng-kaleng, bukan orang biasa-biasa lah. Sebab apa? Sebab kita nak dapat syahid tu kita perlukan pengorbanan dan ujian yang besar lah untuk kita dapat syahid tu kan. So, kita tengok pada ayat sebelum tu. Okay, kita tengok ayat muka surat sebelum tu, iaitu muka surat 23, ayat 153. Okay, biar saya baca ayat dia. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Apa maksudnya? Wahai orang beriman, minta pertolonganlah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Okay, jadi saya baca ayat 154. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Apa maksudnya? Wahai orang beriman, minta pertolonganlah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang
sabar. Sebenarnya dia berkait dengan ayat syahid tadi. Okey, seperti yang saya kata, syahid ni perlukan pengorbanan dan perlukan kesakitan lah, yang perlu kita sabar untuk menjalaninya kan. Sebab itulah dia terkait. Sebab itulah Allah nak bagi orang-orang syahid ni istimewa, iaitu mereka tidak mati. Mereka ni hidup di sisi Allah. Macam mana cara diorang hidup di sisi Allah tu? Allah terangkan dalam surah Ali Imran ayat 169 hingga 171. Okay, Allah cerita bagaimana mereka ni bahagia di sisi Tuhan dia dan mereka melihat, kalau kita nak buka slide surah lagi satu panjang pula kan, tak apalah saya baca je. Okay, dan diorang bahagia lihat kawan-kawan ni ataupun sahabat-sahabat yang belum syahid tapi masih dalam perjuangan, istiqamah dalam perjuangan. Maka maksudnya ketika itu mereka di sisi Allah tu mereka menunggu kawan-kawan, sahabat-sahabat mereka yang dalam perjuangan ni untuk syahid bersama mereka. Kira mereka ni tunggulah di syurga. Kalau kita nak kaitkan dengan kebaikan, jalan kebaikan, begitu juga dengan kita akan gembira menunggu sahabat-sahabat yang dalam jalan kebaikan. Mungkin syahid adalah satu perkara yang tinggi kan. Tapi kita semua nak mati dalam husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik. So dekat situ kita sama-sama menunggu. Keadaan ni lebih kurang begitu lah. Kita menunggu nak sama-sama mati husnul khatimah bersama sahabat-sahabat kita. Okay. Ada panjang lagi hadis tentang bagaimana keadaan mereka di sisi Allah. Ada yang kata dalam hadis tersebut ada disebut juga tentang burung hijau. Kan kita ada dengar kan lagu nasyid yang burung-burung hijau terbang, lagu tu. Itu cerita tentang syahid lah, keadaan syahid yang ada disebut dalam hadis. Okay, jadi begitulah istimewanya orang-orang yang syahid di sisi Allah. Mereka tidak mati tapi sentiasa hidup dan mendapat rezeki di sisi Allah. Okay, kita teruskan dengan ayat seterusnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Maksud dia, okay, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Okay. Ada yang nak baca ke? Maksudnya sambil-sambil tu saya cuba habiskan 7:20 lah boleh? Bukan baca. Nak baca. Tu Nak bila dia pun. okay, Okay, silakan. semangat macam ni yang kita nak. Okay. Silakan. Okay, bismillah. Demi maksudnya untuk ayat yang diberi, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut pada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Okay. Terima kasih Leha. Okay. Sama-sama. Ayat 155 ni Allah cerita tentang jenis-jenis ujian. Ya ibu tolong. Sebentar. Jenis-jenis ujian yang memang kita tak dapat ditolak lah. Ini adalah antara je. Contoh ujian yang kita akan hadapi, lapar, khauf tu ketakutan. Wal-ju' tu adalah kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan dari kewangan. Wal anfus wa thamarat. Wal anfus ni kesihatan lah lebih kurang. Kekurangan jiwa. Jiwa tu, anfus tu pun diri juga maksud dia. Okay. Wa thamarat dan tanaman. Hasil kerja keras lah kan. So semua ni memang kita akan alami dekat dunia. Ini Allah bagi gambaran yang memang semua manusia akan alami. Kecuali di syurga nanti barulah kita takkan alami semua ni. Lapar, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan kesihatan. So dekat sini ada orang yang diuji dengan ketakutan.
Takut tinggi lah, takut kucing, takut ketakutan dalam peperangan kan. Walju' macam kita sekarang pun puasa kan. Puasa ataupun ada orang yang orang-orang miskin kan. Orang miskin dia selalu diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal. Kita dekat ekonomi sekarang ni pun mengalami ujian wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta ni, kekurangan harta benda. So dekat sini Allah sebut contoh-contoh tu, contoh ujian tersebut, kemudian Allah bagi berita gembira kepada kita. Allah sebut apa? Wa basyiris sabirin. Maka bergembiralah mereka orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya tak sia-sia segala yang kita diuji tu, semuanya Allah akan bagi imbalan lah. Imbalan ataupun balasan hanya untuk orang-orang yang sabar. Okay, jom kita tengok apa ciri-ciri orang yang sabar. Okay, seterusnya. Kalau laju bagi tahu Okay. Laju ke Kaya? Ke okey? Okey je. Okey Okey. Ayat seterusnya 156. Sebab ni saya tarik gear laju sikit sebab tahu hari ni semua busy kan. Ni pun alhamdulillah ramai juga yang luangkan masa. Walaupun kita busy, sebenarnya kita kena curi juga masa kita tu untuk kebaikan ataupun untuk ilmu lah. Sebab ilmu tu takkan datang bergolek. Kita yang kena cari masa. Okey, seterusnya 156. Ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah. Okey, maksud dia iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh suatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Okey. Okey, satu perkara yang kita boleh test ataupun kita boleh lihat bagaimana ciri orang yang bersabar ni, iaitu ketika dia menghadapi kesusahan tu ataupun ujian tu, dia tidak apa, cuba komen. Saya nak ada jugalah interaction. Saya tak biasa cakap dengan seorang. Tidak mengeluh. Tidak mengeluh kesah. Keluh kesah bagus lagi. Apa yang rasa itu adalah ciri orang yang sabar lah. Ada lagi tak? Baru 2 ni dalam ni ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus, ada jawapan tu dekat ayat Al-Quran tu. Bagus menggunakan skema jawapan. Okey, lagi? Ada lagi? Rasa-rasa itu contohlah kita dah buat cara tu dan kita rasa itu adalah sabar. Okey, boleh je sebut je. Tak ada skema jawapan pun. Sambil-sambil tengah drive kan, sebut je. Ada tak? Tak paksa Allah. Tak paksa Allah, bagus. Maksudnya kita tak paksa Allah untuk terima apa yang kita nak kan. Betul-betul. Okay. Saya anggap tak ada dah lah Okay, mungkin ada tapi tak boleh nak. Apa dia? Bersyukur dengan ujian yang Allah bagi dekat kita. Dengan ujian yang Allah bagi. Betul, ni level lain. Nanti saya akan sebut pasal ni. Okay. Kita teruskan. Okay, yang pertama tadi betul. Siapa cakap? Fatimah Kemar. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang Fatimah sebut juga, yang Fatimah sebut pula, dia tidak melata. Tidak melata tu sebab apa? Kita tengok keadaan seorang hamba yang zaman dulu kan, hamba dan tuannya. Contohnya tuan dia ni dia bagi pinjam baju. Dia bagi pinjam baju kepada hamba dia. Okay, dia bagi pinjam lah. Lepas tu
hamba ni berseronok lah, seronok macam okey dia dapat pemberian daripada tuan dia. So dia pun pakailah baju tu selama beberapa bulan. Dah pakai baju tu selama beberapa bulan. So tuan ni dia minta balik baju tu. Dia minta balik baju tu. So apa yang hamba tu boleh buat? Dia tak boleh buat apa-apa kan? Sebab baju tu bukan milik dia. Baju tu adalah milik tuannya. Tuannya hanya bagi pinjam. Dan bila-bila masa sahaja, tuan dia boleh ambil. Betul? Begitu juga keadaan kita. Kita adalah hamba Allah. Kita datang kat dunia ni memang kosong. Dan akan kembali pun dengan kosong. Maksudnya kita tak ada apa-apa pemilikan pun dekat dunia ni. Itu adalah cara orang yang bersabar ni fikir. Sebab dia anggap semua dekat dunia ni adalah Allah punya. Dan memang itu adalah realitinya. Jadi dekat situ, bila kita fikir yang kita tak ada apa-apa, apa-apa pun ujian yang Allah datangkan kepada kita, kita akan lebih tenang dan lebih sabar. Contoh, ada orang diuji dengan selalu dapat pasangan yang salah ke contoh. Okay. Tapi dia boleh bersabar dan dia boleh tenang lah. Sebab apa? Dia tahu pasangan tu bukan milik Allah. Okay. Dan keadaan tu pun bukan milik pasangan tu bukan milik kita. Pasangan tu adalah milik Allah lah. Okay. Kemudian ada juga orang diuji dengan mak ayah. Ada yang diuji dengan suami. Ada yang diuji dengan isteri. Ada juga yang diuji dengan anak-anak. Kan? Betul? So, dekat situ bila masa Allah nak tarik balik nikmat yang Allah beri tu, kita akan sabar. Ataupun Allah bagi ujian apapun, kita akan sabar. Itu adalah ciri-ciri orang yang sabar. Dia tenang dan dia menganggap kat dunia ni semua milik Allah. Itu cara kita nak tenang lah. Dan istimewanya Islam ni, itulah apa yang orang bukan Islam tak ada. Maksudnya orang bukan Islam bila dia diuji, dia tak ada perasaan yang tenang tu. Sebab dia tak ada keyakinan seperti apa yang kita ada. Kita tahu Allah milik kita, kita milik Allah. Semua empunya dekat dunia ni, semua bukan kita punya kan, Allah yang punya. Orang bukan Islam tak ada pemikiran macam tu. So dia lebih cepat untuk marah, untuk tidak menerima lah ujian. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab ini adalah luahan hati mu'allaf, seorang mu'allaf. Waktu tu saya dengar Ikim lah, Ikim FM kan. Dah 70 pula. Saya juga 7.5 Okay. Dicepatkan cerita. Mu'allafnya cerita. Itu yang dia tertarik dengan Islam. Itu satu perkara yang dia tertarik dengan Islam. Kenapa Islam ni selalu orang-orang Melayu, orang Cina Islam, India Islam. Mereka tenang bila diuji. Sebab itulah dia tertarik dengan Islam dan dia mula mengkaji tentang Islam. Okey, itulah satu istimewanya Muslim, orang-orang Islam. Okey, kemudian kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu, itulah maksud yang tadi tu. Maksudnya kita tidak ada apa-apa, kita datang kepada Allah dan kita akan kembali juga kepada Allah. Okey, saya nak ajar doa ketika diuji. Doa ni adalah doa daripada Abu Salamah. Abu Salamah sahabat Nabi. Abu Salamah radhiyallahu anhu. Beliau mengajar kepada isterinya satu doa. Kemudian dia pergi berperang tau. Sahabat Nabi ni dia pergi berperang. Kemudian disyahid dan isteri sahabat ni, Ummu Salamah, dia mendoakanlah ataupun dia berdoalah dengan doa yang Abu Salamah ni ajar. Doa ni macam mana? Siapa tahu? Cuba buka mic. Siapa tahu? Siapa yang boleh agak
Doa apa? Saya try. Try. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Tapi tak tahu dia punya grammar betul ke. Betul. Tepuk tangan untuk Fatimah. Okey, betul. Itu adalah doa daripada Abu Salamah kepada apa dia ajar kepada Ummu Salamah yang diajar oleh Nabi. Okey, kemudian ketika itu Ummu Salamah dia sangat sedih lah. Siapa yang tak sedih kan kehilangan suami kan? Dah umur berumur ketika itu. Jadi Ummu Salamah ni pun sedih. Ummu Salamah sedih, dia doa je. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Maksud dia apa? Ya Allah, berilah aku pahala terhadap musibah yang aku dapat ini dan tukarkanlah, gantikanlah dia dengan perkara yang lain atau suatu perkara yang baik daripada yang aku hilang. Itu doanya. Okey. Kemudian waktu dah habis iddah kan, Ummu Salamah radhiyallahu anha ni kan dia doa. Kemudian dia habis iddah. Tu dia satu special ataupun ajaib yang berlaku, iaitu teka apa yang berlaku? Siapa tahu? Waktu tu Salamah dilamar oleh Rasulullah. Betul Azrin. Waktu tu perasaan Ummu Salamah macam ada ke yang boleh ganti? Kan doa ni kan gantikanlah yang lebih baik daripada Abu Salamah kan. Dia sangat cinta dengan Abu Salamah radhiyallahu anhu. Dan dia rasa Abu Salamah tu dah terbaik dah bagi dia. Tapi lepas tu dia doa, dia cakap dalam hati, ada ke yang lagi baik daripada Abu Salamah ni? Kemudian dia doa. Habis je dah, rupa-rupanya seorang lelaki yang terbaik di kalangan umat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melamar Ummu Salamah. Waktu tu Ummu Salamah rendah dirilah. Ada ayat dia romantik, serius romantik. Nanti kita bagi dekat dalam grup lah. Waktu tu biasalah perempuan kan. Ayat dia kata aku ni ayat apa ni, Ummu Salamah lah. Lebih kurang macam ni. Yang dia dah tua. So keluarga dia pun keluarga biasa-biasa je macam tu lah. Itu Rasulullah pun Rasulullah jawab apa yang Ummu Salamah cakap tu. Umur yang kamu kata tu itu pun aku alami juga. Dan keluarga yang kamu sebut tu pun adalah keluarga kita. Nabi sebut macam tu, Masya Allah. Itulah namanya romantik kan. Itulah yang kena terapkan dalam keluarga. Tak kisah suami ke isteri, dua-dua kena romantik sama pasangan. Walaupun susah. Okey, tak apa. Nanti bagilah gambar tu dalam grup. Okey. Kemudian, saya nak cerita sikit. Allah akan ganti dengan 3 cara. Ganti musibah ni. Allah akan ganti perkara yang sama dengan apa yang kita hilang tu. Ada 3 Allah akan ganti dengan perkara yang sama. Ataupun yang kedua, Allah gantikan dengan perkara yang lain. Contoh, kita dapat keterangan, kita dapat kesenangan hidup, harta, atau khidmat anak dan sebagainya lah. Yang ketiga, pahala yang besar di sisi Allah. Contoh, dia tak dapat balasan ataupun ganti dekat dunia ni. Jadi, yang ketiga ni Allah akan gantikan dia dekat akhirat lah. Maksudnya Allah kumpul pahala tu. Pahala dia sabar, pahala redha. Allah kumpul sampailah besar banyak, Allah bagi dekat syurga. Itu adalah 3 cara lah. Okay. Kemudian, ni kata-kata ulama' tau. Okay, bagaimana nak tahu tanda iman kita tu? Perkataan pertama yang kita sebut waktu musibah tu datang, antara nama-nama Allah ataupun doa kan, ataupun kita meraung, marah-marah. So dia ada 2 tu je. Doa dan nama-nama Allah kita keluarkan dari mulut kita, itu maksudnya kita orang sabar. Kalau yang kedua, kita meraung atau marah, itu maksudnya kita bukanlah orang yang sabar. Dekat situ kita boleh uji atau kita boleh tengoklah pada iman kita sendiri.
Okey. Okey, sebenarnya ada lagi macam, okey saya sikit. Kalau kita tengok pada perkataan asoba, ni menarik sebab ni berkaitan dengan lughah bahasa. Alladzina idza asobathum musibah. Okey, asoba. Asoba ni perkataan daripada, okey, asoba ni maksud dia anak panah dari dalam Arab. Anak panah. Iaitu perkataan dasar dia sawaba. Maksud dia mencurah ataupun tepat kena pada sasaran. So, asoba. Musibah ni maksudnya tepatlah. Allah bagi tu tepat kepada kita. Allah sasarkan tu memang untuk kita. Diuji tu memang untuk kita ujian tu. So, nak tak nak kita kena terima. Kita kena terima dengan cara yang pertama, sabar. Yang pertama sekali kena sabar dulu. Sabar, doa dan solat lah macam ayat sebelum ni kan. Minta pertolongan wasta'inu bis-sabri was-solat. Yang kedua, kita kena husnuzan. Husnuzan dengan Allah untuk terima kita punya ujian tersebut. Yang ketiga, kita kena syukur. Syukur ni yang apa Nisrina sebut tadi kan. TMO Nisrina sebut. Yang keempat, kita akan rasai hikmah. Bila kita terima, kita husnuzan syukur, kita akan rasai hikmah. Mungkin bukan terus kita dapat rasa hikmah tu. Kita akan dapat rasa perlahan-perlahan. Mungkin dalam beberapa tahun kita tengok balik belakang, oh ada hikmah rupanya tak dapat kerja ni. Rupanya ada hikmah laluan dekat sini. Okay, oh ada hikmah tak jadi kahwin dengan dia. Rupanya kita berjumpa dengan orang lain yang lebih baik daripada kita pada waktu itu. Pada waktu yang latest kan. Allah nak jadikan kita yang lebih baik dulu, baru Allah kahwinkan kita. Contoh lain lagi, ada hikmah tak jadi pergi pada pukul sekian-sekian. Rupanya ada hikmah kan, tayar pancit tak jadi pergi waktu sekian-sekian. Rupanya ada accident. Macam tu. So, tapi berkaitan dengan musibah ni, sabar tu bukan maksud kita tak payah sedih, tak boleh sedih langsung, tak boleh keluar air mata langsung. Tidak. Sebab sedih dan rasa susah tu adalah normal dan fitrah kita sebagai manusia. Sama juga dengan Nabi pun ketika diuji dengan kematian anak anda baginda Ibrahim radhiyallahu anhu kan, dan juga isteri baginda Siti Khadijah kan, yang paling baginda sayang. Baginda sedih juga, dan itu menjadi satu tahun yang bersedih bagi Nabi, betul. Jadi sedih tu adalah normal dan sangat fitrah untuk kita manusia. Sebab tu Allah jadikan Nabi seorang manusia, bukan di kalangan malaikat. Sebab untuk kita jadikan role model. Sebab kita perlukan role model kan. Macam mana kita nak jadi role model malaikat, sedangkan malaikat tak ada perasaan, tak ada nafsu, tak teringin nak makan, ibadah je kan. Tak boleh lah. So Allah turunkan Nabi, menjadikan Nabi ni role model untuk kita supaya kita boleh ikut Nabi. So perasaan fitrah dan perasaan sedih ni adalah fitrah. Ingat jangan contoh anak kita nangis ke ataupun seseorang nangis kata, tak payah nangis lah, aku ni sabar je. Mana awak tahu dia tak sabar, dia menangis tu. Lain lah dengan menangis meraung-raung. Itu dah lain lah cerita. Okey. Okey, yang sabar tadi kan. Okey, ni ada satu menarik. Ini diceritakan oleh Syurah Al-Qadi. Syurah Al-Qadi ni tabi'. Tabi' ni maksudnya dia sempat berjumpa dengan sahabat tapi tak sempat berjumpa dengan Nabi. Okey, Syurah Al-Qadi ni sebut apa? Sesungguhnya apabila aku tertimba satu musibah, maka aku memuji Allah atas musibah tersebut sebanyak 4 kali. Maksudnya ada 4 sebab kenapa dia perlu memuji Allah, bersyukur. Yang pertama, aku memuji Allah kerana musibah tersebut tidak terjadi lebih besar keadaannya. Tak apa Kak Lina, tak apa. Okey je, akak dengar ni pun dah
bermanfaat lah, moga-moga bermanfaat lah untuk kalian semua. Okey, yang pertama tadi puji Allah atau bersyukur sebab tak terjadi yang lebih besar daripadanya. Contoh macam sahabat kita Ustazah Anisha hari tu kan, dia diuji dengan accident. Accident teruk juga keadaan tu, berpusing kereta berpusing sampai langgar tepi pengadang ni kan, dan terhentak tu memang sebelah driver. Bayangkan keadaannya macam ni. Tapi Alhamdulillah Allah selamatkan sahabat saya ni, Ustazah Anisha, dan luka pun sikit je, betul tak? Betul kan? So kat situ maksudnya Allah lindung. Walaupun mungkin ada kerugian yang beliau alami lah kan, terhadap kereta dan sebagainya, tapi Allah masih melindungi, ataupun Allah tak jadikan accident tu lebih besar daripada perkara tersebut lah. Dekat situ kita perlu bersyukur dan memuji Allah. Contoh kita dalam keadaan suami isteri lah, contoh. Okey, walaupun suami kita ni ada banyak buruknya kan, isteri kita pun banyak buruknya. Okey, tapi kita bersyukur sebab kita tak sampai tahap yang teruk, maksudnya sampai kena bunuh ke ataupun kena dera. So kekurangan manusia tu normal, tapi kita tak diuji dengan yang lebih besar daripada tu. Ada orang yang lagi teruk, macam kes buli yang dekat yang arwah Zulfarhan kan. Maksudnya keadaan dia lagi teruk daripada kita. So kita kena bersyukur dan memuji Allah. Okay, itu pertama. Yang kedua, aku memujinya kerana tidak menganugerahkanku, telah menganugerahkanku kesabaran atas musibah. Maksudnya memuji Allah sebab Alhamdulillah aku bersabar tentang musibah ini. Okey, yang ketiga, aku memujinya kerana dia telah memberi taufik kepadaku untuk sedar bahawa segala masalah dan persoalan akan dikembalikan kepadanya. Maksudnya bersyukurlah Allah bagi taufik, kesedaran. Macam kita kan, kita sedar, okey semua ni daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu pun tak semua orang tahu dapat pemikiran yang seperti ini. So kita kena bersyukur kita boleh fikir macam tu. Okey, yang keempat, aku memujinya kerana Allah tidak menjadikan musibah tersebut ada pada urusan agamaku. Maksudnya tak teruk lah. Selagi tak usik agama, selagi tak menyentuh agama, maka ujian tu masih lagi okey. Masih lagi boleh dipertimbangkan. Tapi maksudnya ujian tu tidaklah sebesar musibah ke atas agama. Begitulah. Harapnya jelas lah empat tingkat kesabaran ataupun syukur terhadap musibah. Memuji Allah. Okey, last sekali. Okey, ni last dah. Okey, last sekali. Okey. Last sekali ayat 157. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Okey. Maksudnya Kaya ada tak? Tak apa. Kaya nature calling kot. Ada. Ada. Okey. Muka surah ayat 15 ni, 17. Kak Lina tanya soalan. Oh ya ke? Ada tanya soalan? Nanti. Kita baca ni dulu, ayat last dulu. Sebab ramai nak ni kan, kerja. Okey. Ayat last ni. Okay, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Maksudnya orang-orang yang bersifat seperti itulah ke atas mereka selawat daripada Tuhan mereka. Nampak tak specialnya? Mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka. Okey, ayat yang saya tengok ni lain sikit lah. Orang-orang itu diberikan selawat daripada Tuhan mereka. Okey, kenapa selawat? Kalimah solawat tu dia bermaksud doa. Doa kan. Kan kita selawat ke atas Nabi kan, kita doa pada Nabi kan.
kita doa. Kemudian maksudnya Allah memberi selawat kepada orang-orang yang sabar ni. Allah memberi doa ataupun memberi berkat, beri belas kasihan. Boleh jadi juga seperti syabas. Maksudnya orang-orang yang berjaya bersabar ni, dia dikurniakan syabas daripada Allah. Macam itulah lebih kurang. Okay. Dan ia boleh menjadi anugerah daripada Allah. Jadi selawat itu dalam bentuk tahniah. Tahniah dan anugerah daripada Tuhan sendiri. Nampak tak special ni? Allah selawat kepada mereka ni. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim. Ulaika ni yang kita cerita tadi lah, orang yang bersabar tadi. Alaihim, ke atas mereka, solawat. Solawat tu doa tadi tu. Daripada Tuhan mereka. Min rabbihim wa rahmah. Maksudnya, dan rahmat lah. Dan rahmat daripada Allah. Kita takkan masuk syurga tanpa rahmat Allah kan. Kita bukan masuk syurga atas kita punya pahala, kumpul pahala semua. Itu cara untuk kita mendapat rahmat Allah. Tapi sebenar-benarnya kita masuk syurga atas rahmat Allah. Belas kasihan Allah. Dan akhir sekali, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka ni lah orang-orang yang diberi petunjuk. Beri petunjuk tu macam mana? Beri petunjuk ni hanya dapat dari orang-orang yang berilmu. Maksudnya orang yang belajar dan berilmu yang hanya boleh mendapat petunjuk. Contoh kita dekat dalam DMY dulu yang ilmu dia ni. Kita ada belajar bearing kan. Kita belajar macam mana nak tengok kompas tengah-tengah hutan. So orang yang tak belajar bearing ataupun kompas ni, tak boleh nak cari petunjuk lah dalam hutan. Dia pun tak tahu macam mana nak keluar pada hutan ni. Tapi orang yang belajar bearing ataupun ada ilmu tentang bearing kompas ni, dia boleh mencari petunjuk. Itulah maksudnya ulaika humul muhtadun. Mereka itulah mendapat petunjuk hidayah. Dengan cara macam mana kita nak dapat petunjuk? Dengan cara ilmu. Dengan cara praktikkan ilmu yang kita belajar. Itu je lah daripada saya. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Okay, jazakallah. Saya baca komen sikit Dekat sungguh topik hari ni dengan saya, alhamdulillah. Jazakillahu khair. DM Musyafiqah, maaf saya tak salah panggil. Oh, tak apa. Maaf saya terlepas tadi listenarai, aku memuji ini dan rujuk dari mana. Okey, nanti saya bagi link ataupun saya bagi. Ada dalam Kak Lina ni ada dalam grup community ke? Community dakwah kanan. Ada. Okey. Nanti saya bagi dalam grup yang kata-kata tabi' ni kan. Okey, ada apa-apa lagi tak? Minta maaf kalau ambil masa drag semua. Sebab banyak sangat benda nak kongsi. Macam sayangnya tak kongsi, benda ni penting. Macam tu lah. Dan alhamdulillah Allah pilih kita, walaupun busy-busy nak siapkan anak, nak kemas rumah ke, nak pergi kerja dengan drive kan. Tapi still juga masuk. Ini antara orang-orang yang muhtadun lah, yang mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah terima kita. Amin. Okay, ada apa lagi ke Kak Yang? Ya, ada. Barakallahu fiqh atas persiapan yang rapi. Banyak yang dikongsi, banyak kisah, banyak daripada hadisnya, daripada kupasan bahasanya. Barakallahu fiqh, banyak kami belajar pagi ni. Okay, terima kasih semua yang sudi luangkan masa, insyaAllah. Kita akan bertemu lagi dengan Ustazah Syafiqah, jangan risau. Kita akan tukar-tukar jadual dengan Ustazah asatidhah kita. Ada apa-apa lagi kan nak menutup? Dah sampai dah kawan kita ni kat office. Sama-sama dengar. Alhamdulillah. Itu je lah. Kita tangguh majlis dulu.